Kelab Sukarelawan Zakat atau lebih dikenali dengan nama singkatannya SUZA merupakan sebuah kelab yang ditubuhkan dengan misi untuk menggalak, mendidik dan membimbing para pelajar dalam melaksanakan aktiviti kesukarelawanan, kebajikan dan juga keusahawanan sosial. Selain daripada itu, Kelab SUZA juga turut giat menyemai semangat kesukarelawanan dalam diri para pelajar, khususnya bagi pelajar kampus Bandaraya Melaka. Bukan itu sahaja, SUZA juga mempunyai visi utama untuk melahirkan graduan UiTM yang memiliki semangat keprihatinan serta komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat. Bukan sahaja di peringkat tempatan, malah di persada antarabangsa. Untuk pengetahuan semua, pada semester yang lalu, Kelab SUZA telah mengadakan 3 aktiviti yang memberi impak yang tinggi, bukan sahaja kepada kelab, malah turut memberikan kesan yang positif terhadap ahli kelab. Aktiviti yang telah dilaksanakan ialah Annual General Meeting 2025, Donate Something Nice dengan kerjasama bersama Youth Entrepreneur Club, Yes Club, serta Jamuan Riang Raya bersama SUZA. Selain daripada itu, SUZA juga telah bekerjasama dalam program The Unities of Heroes yang dianjurkan oleh Kelab Komander Kesatria. Ini terdapat 5 aktiviti menarik yang akan dijalankan oleh Kelab SUZA, iaitu SUZA Charity Sales, jualan amal sempena Charity Week, Eco School iaitu program kesedaran alam sekitar kolaborasi antara SUZA dan SK Bukit Peruang, Zolantia iaitu aktiviti sukarelawan di Zon Melaka, dan K-Step yang merupakan program kolaborasi bersama Islamic Relief Malaysia serta University Charity. Dan akhir sekali, lensa kami cerita mereka kolaborasi antara rakan intelek dan sukarelawan zakat SUZA yang mengetengahkan kisah inspirasi komuniti. Seterusnya, dari segi struktur ahli SUZA, kami terdiri daripada 4 orang majlis tertinggi dan 10 orang ahli jawatan kuasa, serta 2 orang penasihat. Itu sahaja daripada saya untuk pengenalan ringkas SUZA bagi semester ini. Terima kasih. Madam Zunaidah binti Abu Hassan sebagai penasihat SUZA 1. Bye. Saya Dr. Narajila binti Cik Man. Saya penasihat SUZA Kampus Bandaraya Melaka.